Inilah yang saya nak bawa kongsi pendapat seorang ulama sufi. Ketiga mana dia berkata, ketiga kamu boleh baca Quran. Tapi kamu tak nak baca Quran. Dalam masa kamu boleh baca benda lain. Kamu boleh baca Quran. Bukan kerana kamu malas baca Quran, sebab benda lain kamu baca, boleh baca. Kamu boleh baca Quran, tapi tak nak baca Quran. Kata ulama sufi, bukan kerana kamu malas, bukan kerana kamu tak mau baca, kerana Allah tak nak dengar suara kita. Kalau Allah tak nak dengar suara kita, macam mana Allah nak dengar doa kita? Pakcik, sama macam ketiga kita boleh datang ke masjid, kita tak nak datang ke masjid. Payung sama kita boleh datang ke tempat lain. Bukan kerana kita tak nak datang ke masjid, bukan kerana kita malas untuk datang ke masjid, tetapi kita tak datang ke masjid wal'iyyazubillah kerana Allah tak nak menerima kita sebagai tetamu. Wal'iyyazubillah. Bayangkan nanti ketiga jasad kita telah terpisah dengan roh. Orang bawa jasad kita ke masjid untuk disembahyangkan. Agak-agak Allah nak terima ke kedatangan kita? Allah nak terima tak kita sebagai tetamu dia? Waktu kau boleh datang, kau tak nak datang. Waktu kau boleh ada kekuatan, kau tak nak datang. Hari ni kau datang bukan kerana kau nak datang, tetapi orang bawa jenazah kau. Tuan-tuan, kita akan mati besok lusa. Kita tak tahu umur kita bila. Mungkin besok senarai, ada senarai nama kita. Kita tak pernah pijak masjid. Sedangkan Nabi mengatakan, inilah tempat semayang bagi orang lelaki. Inilah tempat solat bagi kaum bapa. Inilah tempatnya. Kenapa kita tak datang? Di mana cinta Nabi kita? Yang kita kata sayang ke Nabi. Fattabi'uni, ikut dia. Nabi berpapah datang ke masjid. Kita berlenggang tak datang ke masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat menghayati sedikit sebanyak apa yang kita bincang pada malam ini. Kasih sayang kita pada Nabi bukan hanya kepada batang tubuhnya, tetapi ialah kepada apa dia? Apa yang dia suka, disebut dalam Quran, kan? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa-apa yang dia datang pada Nabi, engkau ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, fantahu, engkau tinggal, engkau jangan ambil.